Hai semua, kembali lagi di channel Kiam Plan. Selepas lebih 4 bulan menghilang tanpa video baru, channel Kiam Plan kembali bersama dengan anda. Dan hari ini kita ada misi besar. Nak tahu apa dia? Jom ikut saya. Okey semua, untuk video comeback kita hari ini, perkara pertama saya nak buat adalah review balik tanaman bendi yang saya tanam sebulan lebih lepas. Cuba tengok ni, walaupun dah lebih 4 bulan channel kita sepi, tetapi projek bendi kita tetap jalan. Keadaan pokok bendi ini memang nampak cukup baik dan sehat. Batang dia kukuh, daun pun hijau segar. Tetapi, korang nampak tak apa yang tak kena kat sini? Ya betul, kawasan sekeliling dia dah dipenuhi dengan rumput rumpai. Hari ini kita kena buat kerja berat sikit. Kita kena potong semua rumput-rumpai yang dah panjang separas pinggang. Kalau dibiarkan, habis semua zat tanah dia sebat. Pokok bendi kita nanti tak boleh nak membesar dengan maksimal. Dia barulah nampak rupa kebun. Selepas dah settle potong semua rumput ni, barulah kawasan bawah pokok ini clear. Langkah seterusnya yang paling penting masa untuk kita bagi baja. Kita bagi makanan terbaik dekat pokok bendi kita, supaya lepas ni hasil dia lagi meriah dan berbuah lebat. Okey semua, itu saja untuk video ringkas kita hari ini. Rasa seronok sangat dapat kembali aktif dan bernafas semula dalam dunia YouTube. Lepas ni saya janji akan ada banyak lagi video-video menarik, tips berkebun dan update terbaru dari Kiam Plan. Sebelum korang beredar, jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan subscribe channel Kiam Plan supaya korang tak terlepas dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana sentiasa menyokong saya. Jumpa lagi di dalam video seterusnya.